Hai guys, Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni berapa bulan 22 Ogos 2026. Hari Sabtu. Okey. Setelah dinanti-nantikan, apa dia? Ya, bertahun-tahun kita orang tunggu, akhirnya dekat Melaka dah buka dah. Impulse. Kita orang nak jadi orang yang 100 pertama. Dia kata 100 pertama dapat apa? Free gift. Dah hadiah. So hari ni opening dia pukul 11 nanti. So kita tengok hunting kat dalam apa yang ada. Right, kita jumpa lagi. Bye. Okay guys, hari yang kita tunggu-tunggu hari ni dekat Melaka 22 bulan Ogos 2026 dah buka dah kedai favorite kita orang. Setelah sekian lama impas dekat Melaka So hari ni kita orang nak jadi yang 100 terawal. Tengok kalau orang tengok semua dah beratur. Orang-orang dekat sini, diorang pun dah tak sabar nak tunggu buka. Pukul 11 nanti baru buka. Beratur yang? Beratur. Right. Besar kan? 2 tingkat. Orang boleh tengok 2 tingkat. Tak pernah lagi awak beratur. First time ni beratur opening kedai. Kita nak cari apa? Nak cari Lego. So dia buka dekat area Tangkopak Melaka. Kalau siapa yang duduk Melaka dia tahu lah. Dekat area Kelebang. Itu ada apartmen untuk Amber Cove. So ni Limongan. Ada Limongan lah Tangkopak Melaka. Panas. So nampaknya macam kita orang je Melayu kat sini. Yang lain semua Cina. Semua Cina kat depan. Macam kita je Melayu. Agaknya orang Melayu kat sini tak main game. Tak suka kedai-kedai permainan. Macam kita orang laki bini memang suka main-mainan. Kita orang kolektor Lego, diecast, Lambok, gaming set pun kita orang ada. Sombong amat. Sebab tu kita orang suka lah datang kedai-kedai macam ni. Paling suka lah bila dia buka kat Melaka, kita orang suka lah. Michael have answered my call. Orang dah semakin ramai guys. Dah beratur berderet sampai ke belakang. Kita nak cari apa? 5 minit lagi. Lego. Sekarang Kakak nak siapa? Diamond box. Ready? tengok je. Bila tu tante beli. Ramai geng orang. Kita tengok apa yang ada kat dalam. Dah tak sabar dah ni nak masuk. Yes. Panas ni. 2,000 years later. Oh, yay, dah boleh masuk. Baik boleh. Wow, geng. Besar geng kedai dia. Yo. Bintang. Mama bawa video tegak je. Mifi kan, ada Mifi. Wah. Banyak promotion hari ni. Ada diskaun. Gaming. Ya geng. Ramai orang baru masuk.
Kat luar tu masih ada lagi orang yang tengah berjalan nak masuk. Aku pun tak sangka lah dekat Melaka pun dah boleh buka game, kedai game macam ni. Kita naik atas. Jom kita naik atas. Sekejap lagi kita tengok balik kat bawah apa dia. Bawah pun tak habis explore lagi. Ramai pergi atas guys. Atas macam ada lagi tempat lagi best special ni. Faham. Kakak duduk sebelah. Ramai orang pergi atas je. Ni dia. Besar je. Aku datang sini nak tengok diecast je sebenarnya. Dengan Tamiya. Yalah, kita jalan-jalan dulu tengok. Ni dia geng. Turun. Dua tingkat ke? Diecast kat atas ke? Aku tak tahu kenapa ada orang beratur. Mungkin dia orang nak tengok apa ni dia kat atas. Diecast dia kat sini tak banyak lagi ya. Mungkin nanti dia akan top up dulu. Ini tempat Beyblade kan. Diorang ada dapat ni Beyblade. Ada Lego. So ada diorama. Cantik lah. Garage. Aku pun tak tahu kat mana bini aku dah. Masing-masing dah masuk kedai ni serbu nak tengok apa yang ada kat dalam. Ini dia aku nak cari. Oh, ada kat sini rupanya. Sebab hari tu aku pergi dekat JB Impas JB. Aku tengok benda ni lah. Sebab tu aku tak beli dulu masa tu. Aku tunggu dekat Melaka buka. Baru lagi lah minggu lepas aku pergi. So akhirnya Melaka buka juga Impas. Memang aku tunggu. So benda ni lah aku cari. Sebab aku sebelum ni main Tamiya kereta tu aku dah ada dah yang ni. So aku ingat aku macam nak buat motor, nak main motor. Ini cantik, Panigale. Apa, aku survey dulu, pusing-pusing dulu tengok. Aku nak cari bini aku, mana bini aku ni. Pokemon. Ni ada figure kan? Gundam. Kenapa aku suka pergi kedai ni? Sebab dia banyak pilihan hobi yang korang nak main macam-macam ada dekat dalam kedai ni. So korang boleh datang bawa anak, mana bapa-bapa, ibu-ibu yang minat nak main hobi Lego ke, semua ada kat sini.
So ni brand Lego. Bini aku kat sini rupanya. Dia dah datang sini lah. Yang ni lawa Mad Aaron. Ya, dia 1,000 dah 1,004. Kalau dah diskaun. Lepas diskaun 20%. Oh, harga dia still sama tak turun lagi 999. Tapi belum diskaun. Banyak ha? Ya. Kita tengok kat sini belakang apa ada. Pokemon. Dapat murah lah. Banyak Lego. Ramai lagi orang beratur semua nak claim Beyblade. Ini semua peminat-peminat Beyblade lah. Apa ni? Dia Daikan belah depan sana. Sini ya. Sini bagian Daikan dia ramai. Wah, dia ada ni ya. Murah figure. Tapi dia tak banyak figure lah, dia letak sini. Kedai. Siapa yang? Dari atas bebek orang. So dia punya diecast memang tak banyak lagi. Nanti ada lah tapi tak banyak. Kat sini. Kami kat situ. Rambang mata kan. Tak tahu. Tengok tu sayang. Kena dia tadi. Kita dah sepi-sepi kat sini aku nak tengok. Tengok ni. Bugatti ni lawa Smart Bugatti. Bugatti ke Honda? Ducati. Ni pun smart kan ni Bugatti ni. Ni Panigale S. Ni lawa. Smart So aku tak tahu dalam ni bentuk macam mana lagi geng. Aku pun tak sabar nak buat, nak buka, nak tengok. Tamiya. Berapa harga dia? Tak tahu saya berapa. 25% lah. Dia buat 10 块. Harga dia? Biasa 100 lebih tak silap. 100 lebih 200 lebih lah. Banyak. So aku nak cuba buat satu dulu kan. Tengok, jom. Kalau the best boleh beli lagi. Oh, Pokemon ni. Peminat-peminat Pokemon ni. Gundam. Besar Okay, turun kita tengok kat bawah apa ada. Dekat atas ni banyak lebih pada hobi punya tempat lah. Dia parti punya ni Wah, berapa harga dia tu? Parti ni boleh lah buat 1499 harga dia.
nak cari apa? Main box. Lembok kat bawah, jom. Okay, bini aku datang sini balik kan. Kejap dah. Dia macam tak tahu nak buat yang mana, nak pilih yang mana. Ni. Ni jambatan ni. One piece Legend Ali Lego. Ni. Yang ni. Mana? Ni. Berapa tu? 239 dia jadi berapa? 15% tak tahu berapa. Ni pun best. Borong Berapa pieces? Ni berat ni. Banyak sih. Padat? Ya. Teknik kan. Rasa macam ni lebih kurang dalam tak atas 1000 bawah 1000 lah pieces sebab dia berat. Tapi murah ni. Ya. Dia di pintu-pintu dia. Ya, nampak. Boleh lah cukup buat. Terus dah lapar ni. Jom. Alright geng. Nak turun. Baik-baik kakak. Beratur lagi kat atas. Okay. So bila-bila kita boleh datang balik. Sebab saya je nak tengok kat dalam apa ada. Tapi adalah benda aku nak beli sikit kan. Sebab masa tu aku pergi dekat Impulse JB, aku nampak ada satu Tamiya motor tu. So aku hold tak beli dulu lah. Sebab aku fikir masa tu Melaka dah nak buka dah. So aku pergilah sini. Tengok kat sini ada jual, beli je lah kat sini. So wife aku pun beli Lego. Anak aku nak cari Lembok. So bila-bila kita orang boleh datang untuk tengok. Kalau nak cari apa-apa semua kita boleh datang balik. Sebab kat Melaka je. Lokasi dia dekat Limbongan Takuk Park. Kalau siapa tahu dekat Uniqlo belakang dia. Apa tu? Jam. Jam apa tu? Sanrio. Ya, Papa tengok ada sekolah. Kakak pilih je apa kakak nak. So bawah bahagian-bahagian Lambo, kad. So mana yang collector card, Pokemon ke apa ke, aku tak faham sangat main pasal kad ni. Ada bahagian-bahagian gadget, PlayStation, ada ROG, Razer, Switch, Nintendo, so banyak lah. Dia datang So aku perasaan ada bini aku. Aku perasaan datang best. So lepas ni kena hari-hari datang sini ke tiap-tiap minggu? Setiap hari. Bengkok lah. Opak. So jom lah. Aku pun tak ada apa sangat nak tengok. Sebab aku tahu semua impas sama je. Cuma yelah ada pembukaan, baru buka kan je. Ada diskaun, promotion. Di sini ada simulator game, kau boleh main. Dia main game Forza
kat dalam ni banyak yang jenis rare item. Okay. Dekat sini pun jual baju. So aku nak tip baju lah kat sini kan. Oh, sorry. Cantik kan baju? L lah, aku rasa L aku boleh pakai. Apa tu? Ha? Apa? Ni aku nak yang high. Bawah semua dia punya baju lah, saiz. Oh, dalam kotak lah. Cantik lah. Okay. Ini sampel. Mana saya ada? Ini L. Hai. Ini putih. Dah. XL mana? M. XL besar ni. XL besar ni guys. Tapi kainnya sedap. Mana white hopper? Harga yang nak bayar pun berapa kan? Jambok. Kau apa Hello Kitty? Cuy, nak beratur. Mana nombor dia ni? Apa ke? Kan? Ramai geng, beratur nak bayar. 那是盲盒吧？5边99个，5边199吧。啊，不用我那个是谁来这边买？ Borong geng.来33.42。9万，加现金。Masih ramai lagi orang ni atas tu. Orang nak claim Beyblade. Nak bayar pun beratur kan. Right, kita boleh claim hadiah. Satu lagi yang Random. Ya, Okay, thank you. Thank you. Thank you. Wah. Yay. Thank you. No. Kakak-kakak tak belanja. Tak. Akhirnya. Sekejap yang kita orang beratur tadi dekat sini panas. So akhirnya dapat impas. So ni lah dia kan.
hasil-hasil buruan kita orang kat dalam. Oh, banyak dia bagi ni barang-barang free gift. So bala ya kalau korang datang awal tadi 100 pertama korang dapat ni. Banyak barang-barang gandam, bandai. Dalam kotak ni aku tak tahu apa. Mungkin blind box. Tak boleh dikira satu. Sekejap. Okay, itu je geng untuk video kali ni. Kita orang dah habis hunting dekat dalam Impas Melaka ni, yang baru buka hari ni 22 hari bulan Ogos 2026. So itu je lah yang aku boleh tunjuk dekat dalam apa yang ada. Korang boleh datang sini dekat area Melaka, Takopak, Limbongan. Kalau siapa tahu duduk Melaka, area sini lah, baru buka hari ni. So kita jumpa lagi lah dengan video baru nanti. Okay, bye bye. Bye.